Okay. Spray yang saya gunakan adalah Samurai brand daripada Samurai. Kenapa dia tak zoom? Okay. Brand daripada Samurai. Flat black. Ni kod dia. So pastikan korang goncang paling kurang 3 minit lah. Tapi saya buat selalu 5 minit bagi dia betul-betul sebati. And then jarak daripada spray dengan objek yang kita nak spray tu pastikan dalam sejengkal. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So semoga korang sihat-sihat belaka kepada yang belum follow, belum subscribe, tolong tekan subscribe kat bawah tu. And then notification bell pun korang jangan lupa kalau korang suka video saya yang korang rasa bermanfaat, video-video yang saya buat ni, korang boleh share kat orang ramai supaya ramai lagi orang yang boleh tengok video yang saya buat ni. Okay, part 2 semalam saya dah buka semua. Cuma hari ni tinggal nak buka exhaust dengan buka kepala atas ni untuk kita start gosok inner dia. And then kita akan refurbish. Untuk cover set, semalam saya dah pergi bengkel, tapi bengkel dia tak ada stok untuk dinamik ni. So saya terpaksa order dalam Shopee. Kalau apa yang saya ada nanti kita tunggu untuk part 3 meter pun saya dah beli. InsyaAllah hari ni ataupun besok sampailah untuk meter dengan cover set. InsyaAllah besok kot sampai rasanya, dalam 2-3 hari lah selepas kita order kan. So hari ni kita akan buka semua. Mudguard dia kita akan buka, exhaust kita akan buka untuk kita start gosok, untuk kita spray. Sini semua dah clean semalam kita dah basuh. Nanti last kali baru kita basuh balik semua pakai air sabun untuk bagi dia betul-betul hilang kotor-kotor tu. Kita buka balik, buka lagi exhaust. Okay guys, let's go. Okay, dah siap buka semua exhaust, kepala. Sekarang kita akan buat proses menggosok semua inner. Kita akan start menggosok dulu, dan kita keringkan baru kita spray. Kita kena gosok bagi licin, bukan bagi licin lah, bagi kasar untuk cat tu kena dekat dia kan. So dia melekat. Kita start gosok dulu guys. So untuk kita mula menggosok, first kita buat macam ni air dengan air sabun. Sediakan kertas pasir. Macam saya gunakan kertas pasir 500. Dan kita akan start gosok lah dengan air. Sekejap lagi kita akan tunjukkan macam mana kita gosok.
spray yang saya gunakan adalah Samurai brand daripada Samurai. Kenapa dia tak zoom? Okey. Brand daripada Samurai. Flat black ni kod dia. So pastikan korang goncang paling kurang 3 minit lah, tapi saya buat selalu 5 minit bagi dia betul-betul sebati. And then jarak daripada spray dengan objek yang kita nak spray tu pastikan dalam sejengkal jarak dia. Kalau tak sejengkal nanti dia akan ada tebal, ada nipis, leceh sikit lah. So pastikan dia sejengkal. Okay guys, kita akan start spray ini. Okay, first layer dah tembak untuk ini. Still ada sikit-sikit tak kena. Tak apa, kita biar dulu bagi dia kering betul. And then kita akan tembak layer kedua. Untuk bar dia ada naik-naik sikit, tak apa. Bagi dia kering dulu, and then kita akan gosok balik yang naik-naik tu, and then kita akan respray balik. Okay guys, lepas 2 layer macam ni hasil dia. Nampak okey lah juga kan. Nampak macam baru sikit lah. Tapi still ada yang lekuk-lekuk tu, kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi rasanya memang kena ada slayer lagi. Untuk ni okey. Macam ni dia macam ada yang tak kena sikit. So kena slayer lagi. Ini banyak kesan-kesan calor dulu. Memang tak boleh buat apa lah ni. Kita dah gosok pun sama juga. Kita akan try slayer lagi je untuk tutup sikit-sikit lagi. Yang lain semua tak ada apalah. Exhaust pun dah tembak 2 layer high temperature. InsyaAllah kalau besok sampai cover set dengan meter, esok kita akan pasang balik guys. Okay guys, jumpa di part yang ketiga. Assalamualaikum.